Kisah di UiTM Perindu 4 Shah Alam. Kolej Perindu 4 adalah kolej yang terletak di UiTM Shah Alam dan ianya beroperasi pada tahun 1974 dan merupakan antara kolej tertua di Universiti Teknologi Mara. Kolej ini mempunyai 4 buah blok penginapan dan mampu menampung seramai 1,600 orang siswi. Selain menjadi sebuah institusi pendidikan yang hebat, universiti ini juga menyimpan pelbagai kisah seram yang sering menjadi bualan hangat dalam kalangan pelajar. Menurut seorang TikTokers terkenal iaitu Adam AG, dia telah menceritakan sebuah kisah seram yang pernah berlaku di UiTM tersebut dan ianya telah meraih lebih 22.6 ribu likes di TikTok, di mana sebuah kisah seram itu bermula apabila seorang pelajar sedang mencuci baju di tandas berseorangan pada waktu malam. Ketika dia berasa ketakutan, secara tiba-tiba datang seorang roommate-nya untuk cuci baju bersama dan mereka rancak borak menceritakan aktiviti untuk hari esok. Kemudian setelah pelajar itu selesai mencuci, dia pun meminta diri untuk beredar dan memberitahu roommate-nya untuk sambung bercerita di bilik. Setelah dia sampai ke bilik untuk mengambil hanger, dia dapati roommate yang tadi mencuci baju bersamanya sedang tidur berdengkur di atas katil. Dia kata tak apa weh, kita jumpa dekat bilik, sambung cerita dekat bilik pula. Dan dia pergi balik bilik dia, nak ambil hanger, daripada tengok elok je. Roommate tadi yang dia nampak tengah cuci baju dengan dia tu, tengah tidur dekat katil, berdengkur siap. Apa tu tadi yang dia borak dekat toilet masa tengah setar baju tu siapa? Persoalan yang menjadi tanda tanya adalah dengan siapa dia berborak tadi. Dia terus pusing dan membuat keputusan untuk tidak menyidai pakaiannya. Secara tiba-tiba, dia melihat satu kelibat lembaga dengan kepala tercabut di tingkap sambil memerhatikannya. Elok je dia nak pusing, dia tak jadi nak sindar baju. Dia nampak ada satu lembaga dengan kepala twisted. Elok dekat tingkap tengah perhatikan dia. Itulah kisah seram yang pernah berlaku di Perindu 4 UiTM Shah Alam.